الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang hadirat muslimat ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah Sri Pustana kita, insyaAllah hari ini kita akan sambung pengajian kita, iaitu berdasarkan buku surat 4 ni ya. Jadi puan pengarang kita, puan guru kita memuatkan petikan daripada matan Ummul Barahim berkenaan dengan sifat Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk. Jadi beliau memuatkan petikan daripada matan Ummul Barahim ini di mana dalam kitab kita kan. Jadi saya ada baiki juga terjemahan dan juga untuk guna bahasa kita sekarang lah. Lepas kelas kita ni kita dah daripada ini kita akan. Jadi bi'ayyakuna jirman ay ta'khuda zatubul aliyatu qadra minal farad bahawa ia Allah. Jadi seperti yang kita sebut pada kuliah yang lepas, semua ni adalah penafian. Jadi penafian terhadap persamaan Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi bila walaupun ditulis macam ni, tapi kita dah tahu tak tajuk dia, bahawa ia Allah adalah jirim. Mustahil. Jirim tu apa? Jirim adalah diri kepada benda. Jangan lupa dia punya. Jadi bukan. Bahawa ia adalah jirim. Bukan. Kalau kita baca, tengok perbahasan, iaitu zatnya, yakni zatnya Allah yang maha tinggi, maha tinggi. Kita dah buat star kat sini, iaitu kemuliaan dan keagungannya. Dan kat bawah ni telah kita tuliskan yang dimaksudkan dengan maha tinggi adalah ketinggian, yakni keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala. Ketinggian yang dimaksudkan adalah ketinggian maknawi, makna, bukannya ketinggian fizikal ataupun secara zahir, ulum fisik ataupun tempat. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada persamaan dengan makhluk. Jadi kita faham bila disebut Allah maha besar, Allah maha tinggi, jadi kita faham makna yang sebenar, ya, yang dimaksudkannya, yang patut kita fahami. Baik. Mengambil sesuatu kadar daripada ruang kosong ataupun lapang. So kita dah tulis kat dalam golongan ni, mustahil Allah Ta'ala dia adalah jirim. Kerana jirim, apa dia? Kita dah tulis dekat sini, sesuatu yang mengambil ruang ataupun lapang, iaitu diri kepada benda ataupun
makhluk. Macam kita ni jirim, ambil ruang, ambil tempat. Jadi sebab itulah bila kita belajar, bila kita tengok ayat-ayat Al-Quran seperti ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat, contohnya Allah Ta'ala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Ta'ala istiwa pada arasy-Nya yang agung. Jadi tidak diterjemahkan ataupun tidak ditafsirkan dengan makna duduk istiwa. Kenapa tidak ditafsirkan ataupun diterjemahkan dengan duduk? Kerana kembali kita kepada sini, Allah tu tidak, Allah tu zatnya bukanlah jirim. Kerana jirim mengambil ruang mahu pula lapang. Sekiranya duduk di atas arash, maka mengambil ruang mahu pula lapang. Jadi di sini penafian itu sebab bila kita belajar, memang kita dah tahu dan kita dah hafal mukhalafatuhu lil hawadits sejak daripada kecil. Betul ke tidak? Memang daripada kecil kita dah tahu. So sekali dalam proses nak memahami dia, kenapa yang dikatakan mukhalafatuhu lil hawadits? Kalau terjemahan dia bersalahan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang baharu. Kerana baharu, pasti bila sebut baharu, sesuatu yang ada mula. Baharu, sesuatu yang ada mula, iaitu ianya adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan. Nampak tak? Dia punya kait di situ. So dia tak jauh mana, dia pusing ke situ je. Cuma dengan pengulangan kan. Jadi kita akan ingatlah, insya-Allah. Baik. So tu yang pertama tentang Allah Ta'ala tu bukan jirim. Kerana jirim kita dah bahas secara tuntas juga, ya. Jirim itu sesuatu yang mengambil ruang ataupun lapang diri kepada benda ataupun makhluk. Pembahagian dia ada dua, jisim dan juga jauharul fard. Apa makna jisim? Yang merah ni sesuatu yang boleh dibahagi-bahagikan, dia boleh dissect. Untuk kita manusia, ada kepala, ada leher, ada bahu, ada tangan, ada siku, ada pinggang, ada lutut, pergelangan kaki, semuanya boleh dibahagi. Tangan ada ruas-ruas, itu semua boleh dibahagi-bahagi. Nak faham mudah, tengok diri kita sahaja, dan boleh kita kiaskan dengan yang lain. Adapun jisim ini yang boleh dibahagi-bahagikan ini dibahagikan kepada dua, iaitu jisim yang latif, jisim yang katif. Latif maknanya jisim yang halus. Dia boleh dibias. Halus maknanya bukan kecil. Halus maknanya yang tak nampak di mata kasar. Mata kasar kita tak nampak. Contohnya angin, contohnya roh. Sebab tu kalau ada orang tak percaya, contoh saya ambil satu contoh. Ada orang yang tak percaya kepada Allah. Ada pernah pada zaman Imam Abu Hanifah, ada golongan ni yang namanya golongan Dahriyah, golongan yang tidak percaya kepada Tuhan. Pada mereka yang menentukan ni masa. Subhanallah. Masa yang menentukan dia. Jadi contohlah kalau nak orang tu by the time dia being born, yelah itulah. Kalau nak mati, macam itulah, matilah dia. Masa, pada dia masa menentukan. Nak kahwin, nak apa ke, begitu masa dah Allah. Jadi soalan yang ditanya kepada mereka ni yang tak percaya kepada Tuhan, sebab dia kata tak nampak. Tak nampak kira tak ada. Dia kira macam tu. Pada dia tak nampak. Tak nampak tak ada, kata dia. Jadi pula kita bahas, kalau di sini pemahaman kita, jisim yang halus yang tak nampak di mata kasar seperti angin. Seperti angin. Angin, ya. Angin nampak ke tak? Kentut sendiri pun tak nampak. Tapi ada bunyi kan. Tengok fashion. Sebab tu bila kita mengaji fiqah, kita mengaji fiqah kan, ibu mengaji fiqah dan saya di majlis majlis Sarjana Utama. Kalau dalam bab fiqah, contoh dalam bab kentut, macam mana nak confirm dia sama ada bau ataupun bunyi. Kalau dua-dua pasti confirm. Orang kata mi'ah bimi'ah, 100%. 100%. Sebab ada orang dia macam jadi was-was. Kentut ke tak kentut ke, kentut ke tak kentut, dia jadi macam dah was-was. Jadi macam mana nak confirm sama ada bau ataupun
bunyi atau kedua-duanya sekali. Baik. So sama juga macam tadi kita sebutkan, bukan nak cerita apa, cerita angin saja. Iaitu angin tu nampak tak? Tapi kita tahu dia ada, boleh rasa. Begitu juga dengan roh. Jadi mereka yang tak percaya Tuhan pada zaman Imam Abu Hanifah tu, ya, Imam Abu Hanifah tanya dia satu je soalan. Roh kau ada tak? Sebab dia kata Tuhan tak nampak. So dia kata tak ada. So Imam Abu Hanifah ketika itu masih kecil lagi, bawah 12 tahun ataupun masih 10 tahun lagi, tapi memang sudah bijak sana. Jadi beliau begitu tanya kepada orang yang tak percaya Tuhan tu, sekarang ni roh kau ada ke tidak? Dia kata ada, orang tak percaya Tuhan tu. Tapi kalau ada, kau bukti kalau ada. Kau bukti kalau ada. Buktikan kata Tuhan. Nak bukti macam mana? Sebab tak nampak. Kau kata Tuhan tak ada sebab tak nampak. Sekarang ni roh kau mana? Kenapa kau kata ada? Tak nampak pun. Nampak di situ. Jadi bagi kadang-kadang puak-puak ni tak perlu nak bagi dalil nakli sangat. Bagi dalil akli cukup. Faham? Sama juga kat sini bila sebut jismul latif, jisim yang halus, tak nampak di mata kasar, angin, roh, malaikat, jin dan sebagainya. Ada orang tak percaya malaikat, tapi dia percaya jin hantu, percaya tak? Dia satu kisah benar yang berlaku di dalam kitab Bustanul Arifin. Ada dimuatkan dalam kitab Bustanul Arifin Imam An-Nawawi. Beliau menyebutkan dalam kitab beliau itu ada satu kisah, satu orang lelaki yang tak percaya adanya malaikat-malaikat yang menaungi, sayap-sayap malaikat menaungi penuntut-penuntut ilmu di dalam majlis-majlis ilmu. Dia tak percaya. Hingga kan dia tak percaya. Dia tak percaya sampai dia tak percaya itu, dia buat macam mana? Dia pakai kasut, dia pakai umpama teropah lah, teropah kayu yang mana dekat tapak tu ada paku yang panjang. Maknanya paku tu ke dalam lah. Jadi tajam tu dekat bawah, macam tu. Bukan kena ke kaki dia, kat bawah tu, macam tu dia punya tu, macam tu. Jadi bila ada orang dalam belajar ilmu ni, dia buat macam mana? Dia pergi hinjak-hinjak. Mana sayap malaikat dia? Allahu Akbar. Ni nama orang tak ada kerja. Tak ada kerja. Jadi bila hinjak-hinjak tu, tanda nak kata mana lah. Begitu. Tak percaya. Dari tak lama, tak sampai beberapa hari, kaki dia membusung dan kemudian hancur, tak ada kaki, tak ada kosak. Adalah beberapa kisah yang mencari adat lah. Kalau diceritakan orang tak percaya, tapi memang benda berlaku. Namanya perkara yang mencari adat. Harus pada akal, tapi mustahil pada adat. Baik. Kemudian B. Jadi makhluk kasar, apa maksud kasar ni boleh dilihat di mata kasar macam itulah manusia, pokok, binatang dan sebagainya. Tidak. Baik. Lagi kita pergi balik. Kemudian kita tak arah nanti kita ayyakuna ardan yaqumu bil jirmi, atau ia Allah merupakan arat yang menumpang kepada diri. Mustahil. Sebab apa? Sebab yang pertama, Allah Ta'ala bukannya jiri, bukannya arat. Allah Ta'ala adalah zat yang wajib ada. Allah Ta'ala bukan seperti kepercayaan Nasrani, Kristian yang mengatakan Tuhan itu sifat. Lepas tu dia ada kata 3 in 1 lah dan sebagainya, begitu gini. Dan Allah Ta'ala tegas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, lau kana fihima laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu salasa. Tengok dah mungkin bagi yang nampak rujukan boleh cari ayat tersebut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu salasa. Boleh catat Al-Ma'idah ayat 77. Al-Ma'idah 77. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu salasa. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan bahawa Allah itu
Tuhan yang ketiga daripada tiga. Al-Ma'idah ayat 73. Jadi Allah Ta'ala dia adalah zat yang bersifat dengan sifat Tuhan, bukan sekadar sifat. Kerana sifat itu dia tidak boleh bersendirian, mesti menumpang pada zat. Begitu je dekat sini, Arad yang menumpang kepada diri. Dan kembali kepada perbahasan Arad, ya, ianya sifat kepada benda ataupun makhluk. Ianya sifat kepada benda ataupun makhluk. Jadi perihal berkenaan kita bagi lalu. Jadi berkenaan dengan Arad, sifat kepada benda ataupun makhluk, ya, 4 soalan yang tak selayaknya ditanya untuk Allah Ta'ala kaitan dengan Arad yang disifat kepada benda. Yang pertama adalah kaifa, bagaimana. Nombor 2, aina, di mana. Nombor 3, mata, bila. Dan nombor 4, kam, berapa. So, 4 soalan ini adalah soalan yang tidak selayaknya ditujukan kepada Allah, kerana ianya melibatkan makhluk. Itu sebabnya kita tulis kat sini 4 soalan tak selayaknya ditanya untuk Allah. Kerana apa? Ianya adalah untuk makhluk. Nombor 1, bagaimana, kaifa, bagaimana. Allah tak boleh kita tanya bagaimana Allah. Kenapa? Secara ringkas nak fahamnya, Allah lah yang membagaimanakan. Bagaimana. Allah yang ini. Begitu. Dia tidak ditanya untuk Allah, tetapi untuk makhluk. Begitu juga dengan aina, di mana. Tidaklah ditanya Allah Ta'ala itu di mana. Sebab Allah lah yang memanakan mana. Allah yang cipta arah. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, luar, dalam. Allah Ta'ala yang cipta. So di mana ni tak selayaknya ditanya untuk Allah, ya, tak selayaknya. So bila ada satu soalan, kita kadang dulu kita tengok YouTube tu, ada satu Pak Arab dia tanya anak dia tanya aina Allah, dia kata di mana Allah. So anak dia jawab fis sama. Oh pandai anak dia jawab. Oh bijak. Tak bijak dulu, tak mak, bapa dan anak dulu. Isi tak usah. Okey? Sebab apa? Sebab soalan tu pun tak selayaknya ditanya untuk Allah. Allah yang memanakan mana. Allah yang ciptakan So the question itself is wrong. Soalan tu sendiri salah. Yang kedua. Yang ketiga, mata, bila. Bila. Jadi bila tu contoh, penama ditanya bila. Allah Ta'ala setiap benda ada awal dan akhir. Allah Ta'ala kita jawab bila tu, dia tak tanya bila. Tak boleh ditanya untuk Allah, kerana Allah tu tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan, dah selesai. That's why kalau tak ada yang ni, macam-macam yang ditanya, macam-macam yang nak buat pening kepada diri. Jadi bila ni tak selayaknya ditanya untuk Allah, kerana Allah Ta'ala itu tiada permulaan pada kewujudan dia. So kau dah tanya, kau macam mana ni tak ada mula? Tak salah tanya. Sebab itu untuk kita ni yang ada mula pada kewujudan kita. Dan yang keempat, kam, yang ni berapa. Sebagaimana yang pernah kita kongsikan, kalau ibu-ibu ingat, berkenaan dengan orang kafir yang tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tanya kepada Nabi SAW. Dia kata, mereka kata, ya Muhammad, kami ni satu Tuhan tak cukup. Sebab tu kami nak banyak Tuhan, hajat kami terlalu banyak. Sebab tu dia berhala tu saja dikeliling Kaabah berjumlah 360 buah berhala yang diletakkan di Kaabah, mewakili hari-hari di dalam setahun. Satu hari satu berhala. Maka dijawab, Allah Ta'ala jawab di dalam Al-Quran, selepas qul huwallahu ahad,
Kemudian Allahus Samad. Kenapa sebut Allahus Samad tu? Sebab tadi kan mereka kata kami ni banyak sangat hajat kamu. Sebelum tu dia tanya, Tuhan kamu ni diperbuat daripada apa? Jadi bagaimana? Adakah diperbuat daripada emas, perak ataupun tembaga? Dia tanya macam tu. Kenapa dia tanya macam tu? Sebab dia menyamakan Allah Ta'ala dengan berhala-berhala yang mereka sembah, yang diperbuat daripada kayu dan juga batu. So bagaimana? Tak ada. Di mana? Tak ada. Bila? Tak ada. Berapa? So mereka kata satu tak cukup. Maka Allah Ta'ala jawab, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Faham? Allahumma salli ala sayyidina. Baik, kita sentuh sikit dekat sini. Tadi jirim terbahagi kepada dua, jisim dan juga jawhar al-farad. Tadi kita dah terangkan jisim, kita tengok pada jawhar al-farad. Apakah jawhar al-farad? Sesuatu yang sudah tidak boleh dibahagi-bahagikan, yang betul-betul sekiranya adalah unit yang paling kecil sekali yang dijumpai, itulah lah kali contoh. Itulah kita sebut. Tapi kalau Arab disebut mudah, zarrah. Kita dah belajar dulu kita dalam kitab lama seperti biji sawi, lagi-lagi kajian yang terkini, atom lah, proton, neutron, nukleus lah, kecil lagi dia begitu, berapa nano tak nano semua. Paling kecil sekali kalau dalam bahasa Arab, zarrah. Itu tak boleh bahagi. Jangan kita faham macam kita belajar fizik dulu, jirim, jisim semua. Kalau ibu faham jirim, jisim, ikut fizik semua, tak menyambung lah. Nak cikgu, kekuat ada cikgu, bukan cikgu sendiri lah. Jadi faham dari sudut ilmu kalam. Okay? Dari sudut ilmu tauhid. Okay, jangan ikut yang sains tu. Baik. Au yakuna fi jihati lil jirmi, atau ia Allah berada pada mana-mana arah. Yang arah yang mana? Ada yang sebut arah 6, ada juga arah 8. Okey, ataupun sudut. Bagi jirim mustahil Allah Ta'ala berada di atas, di bawah, di kiri, di kanan, depan, belakang. Dalam pendapat yang lain menyebutkan luar dan dalam juga di kiri mana adalah 8 arah. Jadi mustahil. Mustahil Allah Ta'ala berada pada arah sendiri adalah Allah, arah ni termasuk dekat di manalah. So Allah yang cipta. Dan Allah tak tertakluk dengan apa yang diciptakan. Au lahu huwal jihad, atau ia Allah mempunyai arah ataupun sudut daripada arah yang 6 ataupun 8 bagi mustahil. Kenapa penting kita faham yang ni? Supaya bila ada penerangan berkenaan dengan hadis Allah Ta'ala turun sepertiga malam, jadi kita fahamlah Allah Ta'ala tu bukan turun naik. Allah tidak berarah, tidak berjihad, mustahil. Habis daripada hadis tu, semua ayat-ayat mutasyabihat, sama ada Al-Quran maupun hadis, dia punya pegangan kita adalah tahwid dan takwil. Apa makna tahwid? Tahwid maknanya serah bulat-bulat makna pada Allah, tanpa menyamakan Allah dengan makhluk. Itu makna tahwid. Tahwid itu makna tahwid, serah bulat-bulat makna kepada Allah, serah bulat-bulat makna kepada Allah, tanpa menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kita serah bulat-bulat makna kepada Allah tanpa menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Tahwid. Dan juga yang kedua adalah takwil. Takwil ni maknanya memindahkan makna yang selayaknya bagi Allah. Memindahkan makna. Sebab kalau disebut turun, makna yang sebenar bukan tu Allah turun, tetapi rahmat Allah turun, malaikat-malaikat Allah
turun. Bukan dengan makna Allah Ta'ala turun, naik. Sebab Allah Ta'ala tidak berjihad. That's why kita mengaji ni, kita betul-betul tulis ni, faham ni, supaya kita tidak menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi kita takwil, memindahkan makna yang sebenar, yang selayaknya bagi Allah. Memindahkan makna yang sebenar, yang selayaknya bagi Allah. Kalau tak apa takwil ni, menyerah bulat-bulat makna pada Allah tanpa menyamakan Allah dengan makhluk. Menyerah bulat-bulat maknanya pada Allah tanpa menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Itu takwil. Takwil memindahkan makna yang selayaknya bagi Allah. Jadi bila kita belajar betul-betul, kita faham, jadi itu yang insya-Allah lah dengan ini Allah sudah barang tentunya. Nak sesat tu susah, sebab kita faham. Tak takwil macam ni, takwil macam ni. Jadi tidak timbul persoalan di mana Allah, bila Allah, bagaimana Allah, berapa Allah. Kerana apa dia? Allah tak sama dengan gitu. That's why dia kata ayyakuna fi jihati jirmi aw lahu huwa jihad. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya mempunyai arah ataupun sudut daripada arah yang bagi diri tidak sama sekali. Sudah barang tentunya tidak, Allah Ta'ala tidak berjihad, tidak berarah sama ada arah 6 ataupun arah 8. Baik. Au yataqayyidu bimakani au zamani, atau ia Allah terikat dengan suatu tempat, mempunyai tempat, atau ia terikat dengan suatu masa, terlalu masa ke atasnya. Mustahil. Okey, ia pun kait dengan sini juga, kait dengan di mana dan bila. Jadi tidaklah Allah Ta'ala terikat atau terkait dengan tempat ataupun zaman. Kerana jadi kita dah sebut dah, di mana tak ada kena-mengena, tak ada kait, kerana Allah yang memanakan mana. Arah Allah Ta'ala yang jadikan. Bila juga, masa juga, ya, dulu, kini dan akan datang adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah Ta'ala tertakluk kepada apa yang diciptakannya. That's why disebut sini au yataqayyidu bimakani au zaman. Itu maksud. Kait yang ini, kait dengan sini. Yang ni, kait dengan sini. Kait dengan au yatasifa zatuhul iliyatu bil hawadithi, atau zatnya Allah Ta'ala yang maha tinggi. Dah kita dah faham ya, maha tinggi itu apa makna. Bukannya daripada tempat ataupun fizikal, tetapi ketinggian dari sudut maknawi, daripada keagungan dan juga kemuliaan Allah. Atau zatnya Allah yang maha tinggi dari kemuliaan dan kedudukannya itu bersifat dengan bil hawadithi, dengan sesuatu yang baharu. Apa makna baharu? Yang ada permulaan pada kewujudan. Bila kita ingat terma-terma ni, istilah-istilah ni, insyaAllah jadi mustahil lah. Arash ni Allah cipta ke, baru ke, sedia? Arash dicipta, maknanya baharu. Jadi bila kita faham atau zat Allah yang tinggi itu bersifat dengan sesuatu yang baharu. Contoh duduk tu baharu ke apa? Duduk tu baharu. Jadi tak ada lah yang kata sifat-sifat makhluk tu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Kena faham sungguh-sungguh yang. Dan apa juga kaitan sifat-sifat yang baharu, sifat-sifat makhluk, sifat-sifat yang ada permulaan. Ini semua ada pada makhluk. Tidak lagi ada, bahkan mustahil ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita kena pegang semua. Allah Ta'ala ini ya, sifatnya adalah qadim, semuanya sedia ada, bukannya baharu. Au yattasifa bis-sirari
Siwari au kibar, atau zatnya bersaiz, bersifat dengan saiz, sama ada kecil ataupun besar. Setengah daripada mereka yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, kata kecil, besar dan sebagainya. Jadi bila kita belajar Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bukan mana besar tu saiz, bukan maknanya kecil besar. Maksud dia adalah keagungan, kemuliaan, ya, darajat Allah Subhanahu wa taala. Kok macam mana tak faham nak kecil besar tu? Memang tak payah nak dihurai, dipikir banyak-banyak, buat pecah kepala dia. Sebab Allah Ta'ala tu tidak sama dengan makhluk. Yang tu yang kita kena betul-betul faham. Sebab apa saja, dia punya rumus macam ni, apa saja yang terfikir, tasawur di pemikiran, itu bukan Tuhan. Apa saja yang terlintas di pemikiran, itu bukan Tuhan. Kerana laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak ada sesuatu yang serupa, seumpama, sebanding dengannya. Dia Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Nampak? Kita kembali kepada perbahasan kita dengan dalil nakli, perbahasan kita dengan dalil akli. Baik. Au yattasifa bil a'radi fil af'ali au ahkami, atau ia Allah bersifat dengan mengambil tujuan, manfaat pada perbuatannya dan hukum hakamnya. Mustahil. Allah tidak mengambil sebarang manfaat daripada segala tuntutan perintahnya, seperti solat, zakat, puasa dan lain-lain. Allah Ta'ala tak mengambil sebarang manfaat daripada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Allah jadikan kita. Sebab tu bila kita dengar ayat Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kalau diterjemah, literally lah diterjemah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan juga manusia hanya sahaja untuk beribadat kepada aku. That one is literally, secara literal. Makna dia begini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku, yakni Allah, jadikan jin dan juga manusia, hikmahnya. Jadi apa nama, Farah kalau nak buat dia punya tu, terjemahan itu, buat dalam kurungan, tidak aku, yakni Allah, jadikan jin dan juga manusia, hanya saja buat kurungan. Hikmahnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Which means ada bracket kat situ, dan tidak aku, yakni Allah, jadikan jin dan juga manusia hanya saja buat kurungan. Hikmahnya, tutup kurungan, adalah untuk beribadat kepada aku. Bahkan Imam Al-Alusi ada sebut, kalau tak silap saya juga, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pun ada beritahu, liya'budun bermakna liya'rifun, bukan saja makna menyembah Allah, beribadat kepada Allah, tetapi kenal akan Allah. Liya'budun bermakna liya'rifun, bukan saja beribadat kepada Allah, mengenal akan Allah Ta'ala. Jadi tuntutan pada apa dia? Tuntutan kepada ma'rifatullah. Sebagaimana dalam Al-Quran ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahawasanya tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Jadi nampak hikmah dia. Jadi bila kita mengaji, contoh kita tengok ayat Quran tadi, kita yang tahu, kita takkan cakap, oh Allah Ta'ala perlu ibadat kita, tengok, dan tidak aku jadikan jin dan juga manusia hanya saja untuk beribadat kepada. Jadi kita yang mengaji, kita faham hanya saja dalam kurungan, hikmahnya adalah untuk beribadat kepada aku. Kita beribadat kepada Allah, Allah tak mengambil sebarang manfaat, tak ada seorang pun beribadat kepada Allah, tiada mudarat bagi Allah Ta'ala. Dan ini yang dimaksudkan au yattasifa bil a'radi fil af'ali au ahkam,
Dan tidaklah Allah itu bersifat dengan mengambil tujuan, manfaat pada perbuatannya dan hukum hakamnya. Mustahil. Ini kalau kita tak mengaji, memang tak nampak dia punya perbahasan. Memang kita dah hafal lah mukhalafatu ulil hawadis, tapi uraian dia, explanation dia seumpama dalam kitab Ummul Barahin, walaupun kita penting untuk kita ringkasan rukun iman kita ni, untuk kita nampak lebih mendalam lagi tentang perbahasan mukhalafatu ulil hawadis. Ada nak tanya? Okey, memandangkan tak muat ni, saya akan snap je gambar daripada catatan saya ni. Nanti Kak Yati boleh bagi dekat group. Okey, nanti dah semua dah tengok, kita rujuk. Semoga jumpa, semoga dapat, kita buat. Dekat catatan bawah tu, kira ibu-ibu tambah lah tambah catatan tu, ada catatan gambar. Nanti yang saya group boleh tengok dekat bawah tu, saya buat catatan baharu hadis. Dah cek kat telefon masih. Kalau saya nak tulis tak muat, nanti tengok kepada telefon aja. Cek telefon sekejap. Bawah sekali. Baharu hadis alam mungkin al-wujud ini ada 3 ciri kewujudannya. Di bawah tu. Nombor 1, wujudnya didahului dengan tiada. Nombor 2, wujudnya perlu kepada yang mewujudkannya. Nombor 2, wujudnya perlu kepada yang mewujudkannya, muhdits, yang menjadikan. Nombor 3, wujudnya harus boleh binasa. Kita makhluk binasa, boleh binasa. Itu ciri bagi kewujudan yang baharu. Kat bawah tu ada sedikit catatan juga, Maha Suci Allah daripada ketiga-tiga. Tengok ada star, ada asterisk kat situ kan. Maha Suci Allah daripada ketiga-tiga ciri kewujudan itu. Maha Suci Allah Ta'ala. Kat bawah tu catatan yang sama juga lah dekat bawah ni, ketinggian maknawi, ulur maknawi, iaitu ketinggian yang keagungan dan kemuliaan Allah, bukan ketinggian fizikal atau bertempat menurut isteri. Maha Suci Allah Ta'ala. Beli barang yang beli bang sorang-sorang, order semua agak bunyi dia tak apa. Jadi untuk perbahasan kita pada muka surat 4 ini dah pun selesailah. Jadi kita akan masuk kepada yang seterusnya, yang Ta'ala binafsi. Semua ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika ada soalan berkenaan dengan mukhalafatul hawadis ini secara khusus boleh tanya silakan. Okey. Buku.
Sama. Au yattasifu kan bil aradi, atau ia bersifat dengan mengambil tujuan. Sama. Jadi saya permudahkan terjemahan dengan menulis balik terjemahan supaya untuk kita boleh lebih faham dengan bahasa sekarang. Sama. Mana kalau 8 tu 7-8, gabungan antara dua. Sama, ya, gabungan. Tegak, gabung. Gabungan, tegak. Sebab asal memang begitu pada kitab yang asal. Dia daripada kitab asal kita Arab. Tadi sebelum kita berakhir pada hari ini, petang ini, nak kongsikan bagaimana ulama berikan panduan kepada kita. Jadi saya send pada gambar catatan itu. Yang pertama, kita nak amal ibadat kita ni agar selamat yang diterima, ada 4 perkara. Ya. Pertama, ilmu sebelum memulakannya. Jadi sebelum kita nak beribadat, ya, buat amal ibadat, kena ada ilmu. Itu yang pertama. Saya kat hati, nanti kamu cuba saya kat dia orang lah. Nombor 2, niat di permulaan. Niat di permulaan. Siapa yang ada datang masa kuliah sarjana utama semalam pun saya dah share. Okay? Yang ketiga, iaitu sabar ketika mengerjakan, sedang melakukannya. Sabar ketika ataupun sedang melakukannya. Dan yang keempat, ikhlas setelah menunaikannya. Kita buat amal ibadat kita ikhlas semata-mata kerana Allah. Cara kita nak boleh dapat ikhlas ni, apa dia? Baca doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini antara cara untuk kita dapat ikhlas. Semoga Allah Ta'ala berikan pulihkan kita keempat-empat ni agar amal ibadat kita diterima Allah. Ilmu sebelum melakukan, niat ketika hendak melakukan, baru hendak memulakan, sabar sedang melakukannya, tengah melakukannya, dan ikhlas setelah ataupun selesai melakukan amal ibadat tersebut. InsyaAllah, ibu yang dirahmati Allah, semoga kita bertemu lagi di bulan harapan, 10 hari bulan 3. InsyaAllah kita jumpa lagi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf salah dan silap. Kita bertemu lagi untuk Allah Ta'ala panjang umur kita sampai di akhir Ramadan, dan kita mendapat Lailatul Qadar insyaAllah. Kita akan saksikan kehidupan kita agar kita terus bertemu dengan Ramadan dan Lailatul Qadar insyaAllah. Mohon maaf salah silap. Panjang umur kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.